Okey, jom sambung soalan nombor 8 bagi soalan trial Pulau Pinang lagi lah. Okey, Raja 81 menunjukkan gambar Raja aras tenaga bagi pemendakan plumbum 2 sulfat. So, bila kata aras tenaga, benda ni kita tengok dekat bab termo lah. So, kalau dalam bab termokimia, kita ada 4 HP. Ada 4 HP. Okey, ada 4 HP. Apa 4 HP tu? Kita ada haba pembakaran. Pembakaran dulu pula. Tak apalah, haba pembakaran. Kita ada haba penyesaran. Kita ada haba pemendakan. Kita ada haba peneutralan. Kalau cikgu tulis lain, sebut lain tu faham je lah. Okey. Lepas tu kita ada 4 HP. Haba pembakaran, penyesaran, pemendakan dengan peneutralan. So kalau kita kata tentang haba peneutralan, ianya adalah tentang tindak balas antara asid dengan alkali. Kan menghasilkan garam dengan air. Okey, kalau haba pemendakan pula tindak balas antara garam terlarutkan campur garam terlarutkan. Kita akan dapat garam tak terlarutkan campur garam terlarutkan. Itu adalah haba pemendakan. Kalau haba penyesaran single kacau couple. Logam yang lebih elektropositif sesarkan logam yang kurang elektropositif. Kan. Okay, kalau haba pembakaran pula, bahan api terbakar, maksudnya tindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. Kemudian apa lagi? Dalam bab termo dia ada 2 jenis lah, sama ada endotermik ataupun exotermik. Kalau endotermik dia nak pergi mana tu bang? Aduh, serap haba. Dia serap haba. So nilai delta H dia adalah positif. Kalau exotermik pula, dia bebaskan haba. Exit pintu keluarkan haba. Bebaskan haba. So nilai delta H dia adalah negatif. Okey. Dari segi suhu pula, kalau endotermik suhu menurun. Tapi kalau exotermik dia bebaskan haba, so suhu meningkat. Suhu apa maksudnya tu? Kata kalau dalam satu bika kan ada larutan. Ini adalah larutan kuprum 2 nitrat. Lepas tu cikgu masukkan satu spatula serbuk magnesium. So serbuk magnesium ni akan bebaskan haba. Kenapa dia bebaskan haba? Sebab bila logam dengan larutan garam, maksudnya tindak balas penyesaran. So magnesium ni dia bebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, suhu persekitaran, siapa persekitaran magnesium ni? Larutan ni lah, kuprum 2 nitrat. So suhu persekitaran ni akan meningkat. So bila bebaskan haba, suhu persekitaran meningkat. Kita bukan cakap tentang suhu magnesium. Kita cakap tentang suhu persekitaran dia. So bila tindak balas exotermik berlaku, pembebasan haba berlaku, suhu persekitaran dia akan meningkat. Okey. So kalau endotermik pula, katakanlah kat sini, endotermik dia serap haba. So suhu persekitaran, maksudnya suhu larutan dia akan menurun. Okey. Persekitaran tu bukan luar ataupun bukan tentang diri dia, tapi tentang surrounding dia. Okey. Lagi apa? Alright, kalau dari segi energy level diagram, gambar Raja aras tenaga. Kalau untuk exotermik, daripada atas ke bawah. Ini exotermik daripada atas ke bawah. Tapi kalau endotermik, daripada bawah ke atas. Bila kita kata endo, serap, mestilah daripada sikit jadi banyak. Tapi kalau exotermik, mestilah daripada banyak kepada sikit. Okay. Alright. Okay. So kat sini daripada atas ke bawah, daripada banyak ke sikit. Kemudian ada nilai delta dia negatif. Maksudnya ini adalah tindak balas exotermik. Okey, lepas tu dia bagi kita ni, ini bila garam nitrat, ni adalah Gl,
Ini pun adalah GL, ini adalah GTL, ini adalah GL. So bila kita ingat tentang ni, so ini adalah tentang haba pemendakan. Macam mana cikgu hafal GL, GL, GTL tu? Okay, benda tu ada juga kat sini. Benda tu ada juga kat sini. Tapi kan cara yang cikgu saya batul tu, cikgu ulang lagi lah. Kan dia buat bika, dalam ni adalah air. Okey. Pah clever. Kat mana? Sekejap. Pah clever. Okey, pah kat sini. Net. Okey, clever kat dalam pah. Ni pah clever. Pah ni plumbum, argentum, Hg mercury. Clever, maksudnya garam klorida semua larut duduk dalam bika ni kecuali pah. Okey, pah clever. Yang kat sini Sophie baca. Betul lah tadi. Sekejap. Sophie baca. Maksudnya garam sulfat semua larut kecuali pi baca. Plumbum, barium, kalsium. Sophie baca tapi pah yang clever. Saya suka cara ni. Sophie baca, pah yang clever. Maksudnya garam sulfat semua larut kecuali yang duduk kat luar ni lah. Plumbum, barium, kalsium. Kalau klorida pula semua larut kecuali pah. Plumbum, argentum dengan mercury. Lepas tu dekat dalam ni anak. Kalau anak confirm, kalau garam karbonat anak semua larut. Amonium, natrium, kalium kecuali karbonat. Karbonat semua tak larut dekat luar kecuali garam anak. And then dalam ni semua garam nitrat. Okay, based on ni lah untuk tentukan garam terlarutkan ke garam tak terlarutkan. Okay. Alright, settle. Okay, nyatakan maksud haba pemendakan. Okay, kalau maksud haba pemendakan secara umum je, tapi dia kata maksud haba pemendakan plumbum 2 sulfat. So kita kena buat spesifik lah. Perubahan haba apabila 1 mol plumbum 2 sulfat terbentuk daripada ion-ionnya dalam larutan aqueous. Okay. Buruklah tulisannya pun. Aqueous. Nyatakan satu maklumat yang boleh diperoleh dari gambar raja aras tenaga. So apa kita boleh dapat? Kita boleh dapat bahawa dekat sini adalah jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi dari jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey, lagi apa? Nilai ni apa? Nilai ni adalah haba yang terbebas apabila 1 mol plumbum 2 sulfat terbentuk. Sekejap, okey, cikgu tulislah. Okay, yang paling mudah yang first tadilah. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi dari jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi dari jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Cikgu je tulis short form tau. Korang je betul-betul. Okey, boleh. Ada lagi jawapan lain tapi cukuplah awak tahu tu. Ke nak bagi juga? Bagi jugalah. Haba yang terbebas apabila 1 mol PbSO4 terbentuk ialah 50.4 kg mol negatif 1. Ni nilai dia yang dibagi ni. Okey, boleh.
Okay, this one pengiraan. Darjah 8.2 menunjukkan satu eksperimen untuk haba penyesaran kuprum daripada larutan garamnya oleh logam zinc. Maksudnya zinc nak sesarkan kuprum daripada larutan garamnya. Okey. Kenaikan suhu direkodkan. So bila kata kenaikan suhu, maksud ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, kita ada zinc, kita ada kuprum 2 nitrat. So Zn plus CuNO3 bracket 2. So kita akan dapat apa? Zinc boleh sesarkan Zu. Oh, tak payah ada bracket. So kita akan dapat ZnNO3. Betul lah. Okay, plus Cu. Okay, alright, settle. So persamaan dah balance. Okay, alright dah. Okay, hitungkan perubahan haba. Okay. Okay, so dalam bab termo dia ada dua formula kan. Q sama dengan MC theta. So Q ni adalah perubahan haba. Okay, M ni adalah isi padu. Walaupun M waktu kita form 4, M adalah mass kan, jisim. Tapi dalam kes ni M itu adalah isi padu. Isi padu. Okey, isi padu. C adalah nilai tetap 4.2. Delta ni perubahan suhu. Okey, itu adalah Q. Q adalah perubahan haba. Tapi kalau delta H sama dengan plus minus Q over X ataupun ada yang guna Q over N. Okey. So Q ni perubahan haba lah. X ataupun N ni adalah bilangan mol. So apa istilah untuk ini? Okey, kalau disebut tentang kirakan haba peneutralan, kirakan haba penyesaran, kirakan haba pembakaran, kirakan haba apa lagi satu? Pembakaran apa satu yang tak sebut? Pemendakan. So kalau dia sebut salah satu daripada HP ni, maksudnya dia nak nilai delta H. Ataupun satu lagi ayat dia kirakan perubahan haba. Kirakan perubahan haba sama macam ni kan, kirakan perubahan haba oleh 1 mol. Bila ada perkataan oleh 1 mol, maksudnya dia nak nilai delta H. Okey, so apa lagi? Kalau Q unit dia adalah J. Sekarang ni Q Haida kan, Q Haida tu trend Jamilah. So ingat Q J. Tapi kalau delta H ni unit dia mesti KJ. Mol negatif 1. Itu je lah yang kita boleh bedah. Okey, hitungkan perubahan haba dalam eksperimen ni. So dia nak nilai Q lah. Q sama dengan MC theta. M adalah isi padu. Isi padu yang ada 50 saja. Nilai C adalah tetap 4.2. Theta adalah perubahan suhu. Perubahan suhu dia cakap sini. Kenaikan suhu adalah 14. So darab dengan 14. Tekan kalkulator dapat 2940 joule. Q Haida Jamilah. Okay, alright. Jamilah tak apa. Jangan Juliza. No. Jamilah, okay? Alright, lepas tu persamaan kimia bagi tindak balas penyesaran tersebut ditunjukkan di bawah. So, dia dah bagi persamaan. Okay, hitungkan haba penyesaran. Dia mention haba penyesaran, maksudnya dia nak nilai delta H. So, nilai delta H adalah Q over X. Okay, Q kita dah dapat dah. Q kita dah dapat, tak ada masalah lah. Q kita dah dapat tadi 2940 joule per dengan X. Okay, bila kata penyesaran kuprum, kita kena tahu bilangan mol untuk kuprum. Berapa bilangan mol dia? Isunya adalah kita tak ada bilangan mol kuprum. Kita ada bilangan mol kuprum 2 nitrat. Okay, so cikgu buat kat tepi bilangan mol kuprum 2 nitrat ialah MV over 1000. MV M 0.5 darab 50. So 0.5 darab 50 bagi 1000. Cikgu dapat 0.025. Okey, ini adalah bilangan mol kuprum 2 nitrat. Cikgu nak bilangan mol logam yang disesarkan. Sebab dia kata haba penyesaran dia nampak macam remeh tau, tapi sebenarnya kena buat ratio. Bila haba penyesaran mesti bilangan mol logam yang disesarkan. Kalau haba peneutralan mesti bilangan mol air yang disesarkan.
Kalau haba pemendakan, mesti bilangan mol garam tak terlarutkan. Dia setiap satu tu dia ada. So, bila kes macam ni, kita nak bilangan mol penyesaran, logam yang disesarkan. Tapi kita ada bilangan mol garam. So, kita buat apa? Macam biasalah, kita buat nisbah. So, 1 mol CuNO3 bracket tu nisbah 1 mol Cu. Tapi kita ada 0.25 mol CuNO3 bracket tu nisbah dapat 0.025 juga mol Cu. You are lucky kalau ratio dia 1:1 and you tak buat nisbah. Akan okey lah. Tapi kalau okey, tapi you akan hilang satu markah lah. Of course, sebab you tak buat ratio. Okay. In case kalau nisbah dia bukan 1:1, terus awak akan hilang 2 markah. Awak akan terus hilang 2 markah sebab dekat sini awak dah salah. That's why lah sebenarnya bila nak kira haba penyesaran, haba penyusulan ni kan mesti kena ada step ratio. Okay. Kalau cikgu lah, cikgu memang cakap dengan anak murid cikgu kena buat ratio supaya cikgu takut kalau tiba-tiba ratio dia bukan 1:1. Ada dah efek lah jawapan nanti. Okay, so barulah awak masukkan sini 0.025 mol. So kita akan dapat 1:1, jap tekan kalkulator. 2940 lah, lambat. 2940 bagi 0.025, cikgu akan dapat 1176000. 1176000 joule mol negatif 1 convert kepada kilojoule. Bila delta H mesti kilojoule lah. So 117.6 kJ mol negatif 1. Letakkan tanda negatif. Okey. Bila nak convert maksudnya kita tukarkan kepada kilojoule lah. Boleh. Okey, alright. Okay, last one. Darjah 8.3 menunjukkan satu beg pemanasan sendiri. Maksudnya dia ada tindak balas eksotermik untuk memanaskan makanan sewaktu aktiviti luar seperti perkemahan atau mendaki gunung. Perasan tak kalau macam adik-adik kita demam kan? Bila demam kita tampal cool fever. Kenapa? Sebab cool fever tu konsep dia kalau konsep endotermik. So cool fever akan serap haba daripada badan yang panas tu. Itu yang kata endotermik, cool fever. Kalau ini pack pemanasan ataupun kalau orang nak pergi Gunung Everest ke dia bawa pack panas kan. Itu adalah sebab dia mengamalkan konsep exothermic. Dia akan bebaskan haba. Okay, so dalam exothermic ni, dalam pack pemanasan ni dia ada ketulan kapotoho, kalsium oksida dan sepaket air. Biasalah logam oksida dengan air. Okey. So untuk memulakan pemanasan, air yang dibekalkan dituang ke dalam paket kapotoho itu. Nyatakan jenis tindak balas. So bila kata pemanasan mestilah tindak balas eksotermik. Okey. Ya Allah. Eksotermik. Pen cikgu dah tak okey dah ni. Okey. So terangkan tindak balas yang berlaku. So apa yang berlaku ialah kapotoho melarut dalam air. Okey. So bila dia melarut dalam air, tenaga haba dibebaskan. Okey. So tenaga haba dibebaskan oleh kapotoho tadi lah, tindak balas antara kapotoho dengan air. So tenaga haba yang dibebas itu diserap. Tenaga haba itu diserap oleh makanan untuk memanaskan makanan. Okey, alright. Itu je. Okay, ya Allah pen.